Hello, Aiman. Hello, Bumi. Jom mengembara bersama saya. Jom, Bumi. Apa yang kamu buat? Tu Bumi sentiasa bergerak. Tahukah kamu, Aiman? Aku mempunyai dua jenis pergerakan. Macam mana tu? Yang pertama, aku berputar mengikut paksi. Yang kedua, aku bergerak mengelilingi matahari mengikut orbit bersama kawan-kawanku. Lihat mereka tu cantik kan? Wah. Kenapa sebelah gelap, sebelah cerah? Kesan dari aku berputar mengikut paksi. Akan berlaku kejadian siang dan malam. Seperti yang kamu lihat di belakang. Zon waktu di setiap negara juga berbeza-beza. Kesan dari putaranku. Patutlah saya tengok jam di dinding Malaysia pukul 8 pagi. Manakala di London 1 pagi. Aku akan mengelilingi matahari dan orbit selama 365 hari bersamaan 1 tahun. Selain itu, kesan peredaranku menyebabkan berlakunya perubahan musim seperti yang kamu lihat di atas. Musim sejuk di antara Disember hingga Februari. Musim bunga di antara Mac hingga Mei. Musim panas di antara Jun hingga Ogos. Musim luruh di antara September hingga November. Saya melihat banyak berlaku fenomena alam sekarang. Adakah ini disebabkan oleh peredaran kamu mengelilingi matahari? Soalan yang bagus, Aiman. Ramai yang salah faham. Bencana alam sebenarnya disebabkan oleh pergerakan plat tektonik, proses atmosfera dan iklim, tarikan grafiti bumi dan matahari, dan juga faktor manusia. Oh, sekarang baru saya faham. Terima kasih Bumi kerana sudi berkongsi kisah putaran dan peredaran kamu. Sama-sama, Aiman. Semoga kamu dapat mempelajari sesuatu hari ini.